Jom kita selami bagaimana fokus masa seorang pemimpin boleh membentuk seluruh pasukan mereka. Sebabnya, cara anda melihat masa akan terus membentuk cara pasukan anda berfikir dan bertindak. Menurut buku NLP at Work, ada 3 fokus masa utama yang perlu kita faham. Memahami ketiga-tiga perspektif ini adalah kunci untuk mengimbangi cara pasukan anda beroperasi. Penting! Okey, jom kita pecahkan satu persatu fokus semalam, hari ini dan juga esok. Pertama, kita lihat fokus pada masa lalu. Tujuannya satu je, belajar dari semalam. Fokus ni guna pengalaman lepas sebagai maklum balas penting, jadi kita tak akan ulang silap yang sama. Sekarang kita beralih pada fokus masa kini. Ini semua tentang bertindak hari ini. Tumpuan pada masa kini memastikan semua kerja siap dengan cekap dan kita sentiasa responsif. Akhir sekali, fokus masa depan. Sangat penting untuk membina visi esok. Pandangan jauh ke depan macam ni bantu kita rancang strategi dan cari peluang-peluang baru. Jadi, poin paling penting, organisasi yang kuat tak boleh berat sebelah pada satu fokus je. Setiap fokus ni ada fungsinya yang tersendiri dan semuanya sama-sama penting untuk berjaya. Kekuatan sebenar seorang pemimpin adalah bila dia boleh gabungkan ketiga-tiga fokus ni jadi satu. Dan inilah kitaran yang paling ideal, belajar, bertindak dan kemudian merancang untuk masa depan. Jadi, ini soalan terakhir untuk anda. Bagaimana anda akan seimbangkan ketiga-tiga fokus ini?